aku akan zoom. Yes. 10 times, 20 times, 25 times. Okay korang, basically hari ni adalah hari pertama LRT yang Line Shah Alam launching tau. So aku dekat section 7. So section 7 ni dekat area UiTM, ICT. So aku nak buat korang journey naik LRT menggunakan Samsung Galaxy S26 Ultra yang aku tengah pakai and record sekarang. Let's go. Oh, dekat sini ada tempat parking basikal. Okey lah, kalau aku naik basikal kan boleh parking sini. Ini pula dia punya map dia. So korang boleh tengok. So anda di sini. Masuk, jom. So dia punya route dia bandar utama. Lepas tu hujung sekali Johan Setia. Ni Kelang lah, Kelang. So kita boleh pergi direct sampai bandar utama sebab kita nak pergi one utama actually. So kena stop kat sini. Okay. Masuk. Yeah. Kita dah masuk. So kita menggunakan zoom Samsung yang sangat padu ni. Kita nak menuju ke bandar utama. Maksudnya kita kena belok kiri. Macam ni. Feeling dia macam naik MRT tau. Bukan naik LRT. Sebab ni LRT yang jenis baru kan. So macam tu lah. So kita akan naik platform atas tu. Macam ni lah rupa stesyennya. Section 7 Shah Alam. Nampak bandar utama. Lagi 4 minit. So kekerapan dia dalam 6 minit 4 minit 5 minit 6 minit dia punya kekerapan dia. ICT dekat sana. ICT. So korang kena jalan kaki lah. Akhirnya dia dah berlepas. And aku akan zoom. Yes. 10 times, 20 times, 25 times. Zoom out lagi. Nampaknya train sudah pun sampai. Bapak ramai gila orang kat depan. Semua nak duduk depan. Okey, jom. Colour pink. Aircon sejuk. UiTM. Untuk keselamatan anda, jangan berdiri di hadapan pintu. Yang itulah UiTM. Nampak tu pintu masuk UiTM. Dia hatiku. Kita zoom out. Datuk Menteri. Masjid Shah Alam. Lalu terowong. Dekat Shah Alam pun ada terowong underground pun. Tengok. Kat sana KL. Nampak? Okey, nak masuk mall kita kena keluar pintu A. Pintu tu nak menghubungkan pergi naik MRT dekat atas tu. Utama akhirnya kita telah sampai dalam masa around half an hour dari section 7. So this is it, the experience. Sangat senang. Aku dah tak payah bawa kereta dah. Nak hadap jam, naik LRT je. So what do you guys think?